Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami Izan dan Harid. Kami akan membentangkan tentang rajah tangga dan kod mnemonik. Rajah tangga. Rajah tangga berbentuk rajah litar elektrik yang mana terdapat simbol Swiss, gegelung dan lain-lain. Rajah tangga boleh digunakan secara software atau programming konsol. Tetapi setiap rajah tangga perlu ditukar kepada kod mnemonik terlebih dahulu sebelum memprogram melalui programming konsol. Di bawah adalah contoh gambar rajah tangga. Rajah tangga terdiri daripada garis menegak di sebelah kiri dan kanan, garis mendatar ke kanan yang dinamakan garis-garis arahan. Pasangan garisan menegak di sepanjang garisan cabang dipanggil keadaan. Keadaan terdiri daripada dua, iaitu normally open dan normally close. Di bawah adalah contoh gambar rajah normally open dan normally close. Kod mnemonik. Senarai kod mnemonik, kod alamat, kod arahan dan operan. Kod mnemonik adalah bahasa pengaturcaraan yang menggunakan kod arahan dan kod alamat dalam menerangkan kawalan terhadap sesuatu proses yang hendak dilaksanakan. Kebiasaannya, kod mnemonik dibina selepas litar tangga dibina kerana litar tangga lebih mudah dihasilkan memandangkan pengguna PLC lazimnya adalah dari mereka yang mahir membina litar pendawaian kawalan geganti. Kod mnemonik perlu dihasilkan bagi pengguna PLC yang menggemari penggunaan konsol pengaturcaraan. Kod arahan, kod alamat dan operan. Setiap pengeluar PLC mempunyai kod alamat tersendiri dan setiap model PLC walaupun dari jenama yang sama juga mempunyai kod alamat yang tersendiri. Namun begitu, bagi sesetengah PLC, kod alamat akan ditukar secara automatik apabila ditulis dalam perisian komputer bagi tujuan sistem pengandalan tertentu. Operan, operasi kendalian. Maklumat mengenai data yang akan dilaksanakan oleh kod-kod tertemu MOV AB. A dan B ialah operan di mana ianya menunjukkan arahan ini adalah untuk menyalin data dan register B ke dalam register A. Gambar di sebelah adalah contoh kod arahan, kod alamat dan operan. Ini adalah kod arahan asas yang digunakan untuk membina kod mnemonik selepas rajah tangga dibina. Ini saja pembentangan rajah tangga dan kod mnemonik daripada kami. Sekian, terima kasih.